Gangster di Brazil ni dah masuk leveling. Minggu lepas, satu sindiket di Rio guna drone bawa BOM dan jatuhkan ke arah konvoi polis. Mereka siap letak kamera di drone dan rakam semua. Video tu jadi viral. Kerajaan Brazil arahkan operasi secara besar-besaran. Rio bertukar jadi kubur kepada lebih 100 orang termasuk orang awam. Polis masih tak dapat kenal pasti siapa penjenayah dan juga siapa orang awam. Dia tengok kawasan ni, favela di Rio. Padat, sempit dan berbukit. Nak masuk pun berisiko untuk polis. Jadi polis lepaskan piu-piu secara rawak daripada atas heli dan sedikit saja pasukan darat. Kumpulan yang dinamakan ialah Komando Vermelho. Mereka kuasai lebih separuh daripada favela di Rio. Dan dikatakan ada pengaruh politik tempatan. Struktur mereka ni sama macam tentera. Ada komander, ada sub-komander dan ada askar bawahan. 28 Oktober, kerajaan Brazil kerahkan lebih 2,500 anggota polis dan tentera ke dua kawasan utama. Tapi geng ni dah siap tunggu. Mereka pasang barikad di jalan masuk, bakar kereta dan serang daripada atas bumbung. Pertempuran lebih 12 jam. Polis guna helikopter, geng pula balas dengan drone buatan sendiri dan juga senjata. 60 orang terkorban di tempat kejadian. Tapi ada NGO yang menyatakan jumlah sebenar lebih daripada 100 orang. Masuk polis dan juga orang awam. Soalan utama yang mungkin anda nak tanya, macam mana kumpulan gangster ni sampai boleh berperang dengan polis? Salah satu sebab utama ialah kerana penduduk sendiri tak menyokong kerajaan. Hampir 30% rakyat Brazil hidup di bawah paras kemiskinan. Mereka bantu kumpulan yang bagi mereka kerja, perlindungan dan makanan. Operasi yang dibuat 2 hari lepas adalah operasi yang paling besar dalam sejarah Rio. Presiden Lula da Silva banyak menerima tekanan antarabangsa sebelumnya. Lancongan jatuh hampir 30% sejak 2023. Ekonomi merosot, pelabur asing ramai tarik diri. Dan tahun depan, Brazil akan jadi tuan rumah untuk forum G20 Amerika Latin.